Pembalik Seri Mahkota. Ada yang jagung punya, kemudian nestem. Itu proses pembuatan dia. Dia panggil gapo tu, pigi-pigi tu. Pigi-pigi tu dia panggil gapo, kuali ke gapo? Kuali dia lah tu. Dia bubuh dalam kuali tu, dia bubuh gapo mula-mula tu dia bubuh tu. Gula, bubuh nestem. Lepas tu bubuh jagung. Siap dah sebutir. Sebutir apam balik. Ada dua jenis apam balik sini. Satu apam balik rangup. Dia jual 10 butir 5 ya. Lepas tu nya yang tebal. Tebal dia jual 3 butir 5 ya. Tebal ni sedap. Dia suruh juicy sikit, berai dalam mulut. Alhamdulillah. Tu dia. Sambil-sambil dia memasak apam balik tu, dia pasal voice nasyid lelaki tu. Alhamdulillah, suruh tenang. Okey. Apam balik Seri Mahkota. Okey, siapa-siapa yang berhajat tu boleh berhubung dengan nombor yang tertera di bawah. Untuk tembahan 011 1054 0910. Tu dia. Kalau orang nak nikah ke nak beg wah ke molek boleh jemput demon ni. Boleh pergi tak kalau beg wah? Kalau beg wah dia pergi buat masak rumah. Ni sedap kan? Memang rapuh dan rangup. Kalau Indonesia sebut gurih. Gurih. Itu dia. Okey.